So hari ni kita nak tebuk lubang aircon pakai mata aku baru beli ni. Aku beli mata ni semata-mata nak pasang 3 biji aircon. Pasang sendiri jimat. Aku beli 75mm. Besar sikit lah sebab ada aircon 3 HP. Dia bagi satu set macam ni Kita tinggal pasang je lah. Pasang, lepas tu kita try drill. So pasang dekat drill jenis ni, SDS ni. Rasa je ada juga jenis biasa. Kau tengok kat link bawah tu kalau ada. Lock. Jom kita drill. Wah, cakap sama lu. Okay, penat tau tebuk lubang aircon ni. Habuk dia. Bawah lagi. Mata aku pakai ni saiz 75mm. Sepatutnya untuk aircon 1 HP ke apa 55mm dah cukup dah. Aku saja ambil besar sebab nak tebuk aircon 3 HP apa semua kan. Senang. Tak kisahlah besar mana mata dia pun, tapi jangan besar sangat lah. Yang ni yang penting dia tak nampak. Dia pasang aircon nanti tak nampak. Mata ni murah je. Tak percaya kau boleh check kat link tu. Boleh buat kerja mata ni.